Karan, Assalamualaikum. Untuk video kali ni, macam korang tengok tajuk dengan thumbnail Tasha. Tasha nak buat makeover sikit. Tak adalah makeover, Tasha cuma nak tukar-tukar perabot dalam rumah. Sebab macam perabot tu dah lama sangat. Tasha punya sofa tu daripada Kisha baby lagi. Sampai sekarang dah anak 3 kan. So Tasha nak tukar sofa tu. Lagipun sofa tu dah lunyai. Dia elok lagi. Cumanya hari tu kaki dia patah. Banyak kali dah patah. Lepas tu husband Tasha baiki kan. Warna dia pun dah agak buruk. So Tasha nak tukar sofa baru. And then Tasha nak tukar meja makan Tasha baru juga. Sebab meja makan tu pun daripada Tasha belum ada anak lagi. Maksud Tasha belum ada Kesha pun lagi. Meja makan tu dah lama sangat. Meja makan tu dah gelembung apa semua kan. So Alhamdulillah ada rezeki lebih sikit. Nak tukar sofa. Nak tukar meja makan. Lepas tu nak hias-hias sikit lah rumah ni. Sekejap lagi sofa sampai. Sofa ni Tasha pre-order lama. Sebulan baru sampai. Tasha beli sofa daripada Color Home. Tapi Tasha tak sampai sebulan kot. Dalam 3 minggu macam tu. Actually sofa ni kalau nak cepat boleh je ambil kat warna yang dia dah sediakan. Tapi kalau kita nak custom, kena tunggu lama sikit lah. Macam Tasha custom. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Betul. Kalau bini boleh. Tahu? Okey. Apa tu? Selamat tunjuk naik separuh. Ke depankan sikit. So, tada! Inilah sofa dia. Wah, sofa baru. Tak adalah lembut sangat tapi dia tak keras sangat. So, macam just nice je. Nak tengok TV duduk kat sini, boleh berlunjur-lunjur. Kalau kat kedai memang takkan dapat tau sofa dengan harga macam ni. Korang tahu tak, Tasha beli sofa ni harga di bawah 1,000. 998, kurang RM2 1,000. Murah lah, which is sangat murah Tasha rasa sebab dia besar. Lepas tu kedai ni kan dia free perhantaran. So kalau korang beli any perabot dekat kedai dia, 0 perhantaran. Hantar secara percuma, dia orang siap pasangkan lagi, so terbaik. Kalau korang nak beli, boleh beli dekat Color Home. Nanti Tasha letak link dekat description video ni, okay? Selesa sangat. Lepas tu, dia ada banyak pilihan warna tau. Actually, colour asal dia macam colour brown orange macam tu. Tapi kalau korang nak custom pun boleh. Ada banyak sangat pilihan warna. Korang bagi tahu je korang nak warna apa. Tapi masa Tasha order tu, dia bagi satu list warna. Tasha mula-mula macam nak ambil warna putih. Putih dia macam putih grey. Tapi cantik lah putih grey. Cumanya, Tasha rasa macam putih tu macam terlampau bersih. Tasha takut anak-anak Tasha tumpahkan something ataupun kotor. Takut nampak sangat. So, Tasha pilih warna ni. Ini warna champagne. So dia macam ngam lah dengan tema rumah Tasha sebab rumah Tasha macam warna brown cream macam tu kan. Brown orange tu dia macam terang sangat. So Tasha tak nak. Tasha pun custom. Custom tambah dalam RM200 je. Kalau harga asal dia dalam, Tasha tak pasti. Nanti korang tengok sendirilah. Dekat TikTok ada. Dekat Shopee pun ada. Korang boleh check dua-dua. Ikut sukalah korang suka membeli dekat mana. Tapi kedai yang sama je. Dekat TikTok pun murah. Dekat Shopee pun murah. Mana-mana je lah yang korang suka, okey? Dia nak saya tengok. Keluar tangan? Bangun lagi? Bangunlah tu. Naik lah. Ni lepas tu, Tasha punya material sofa ni, dia marble velvet tau. Dia marble velvet. Korang boleh custom juga korang nak material apa. Ada PVC, ada macam-macam lah. Warna boleh custom. Material pun boleh custom juga. Material dia ada banyak pilihan juga. Saya pun tak ingat apa lagi dia punya material lain. PVC ada, yang jenis kalis air pun ada. Korang custom je. Rasanya percuma ataupun tambah berapa je lah. Yang ni Tasha custom, Tasha ambil material marble velvet. Contoh kalau air tumpah pun Tasha boleh lap cepat-cepat. Kalau kotor pun senang nak cuci lah. Lepas tu kat atas ni kosong kan, Tasha nak letak frame. Nanti Tasha tunjuk dengan korang frame yang Tasha beli. Cantik sangat-sangat. Kan? Cantik sangat-sangat. Meja makan pun dah ada. Husband Tasha dah siap pasang dah. So Tasha nak tunjuk dengan korang. Okay? Sampai. Saya ni dulu. New Nova Bench.
Tada! Dah berubah dah meja makan Tasha daripada yang lama kepada yang baru. So Alhamdulillah ada rezeki nak upgrade meja makan besar sikit. Ada 4 kerusi, lepas tu ada 1 bench macam ni. Budak-budak, anak-anak suka sangat duduk yang sini. Semacam senang orang duduk. Kisha dengan Mikael selalu makan kat sini. Ni kerusi dia. Kerusi dia cantik tak korang? Kukuh je. Sebab dia macam membosankan kalau dia kosong macam tu. Tapi Tasha tak naklah hias-hias dengan pokok ke apa ke. Sebab anak-anak Tasha tak boleh tengok benda-benda macam tu. So Tasha pun letaklah table runner untuk hias dia sikit lah bagi nampak cantik. Cantik sangat table runner ni. Kau tengok dia details. Cantik kan? Harga dia pun murah je. Adalah ropa sikitnya. Lepas tu Tasha ada beli plastik untuk lapik dekat atas ni. Tapi plastik tu nampak macam tak cantik sebab meja makan ni kan dia macam curve kan. So Tasha macam kena potong. Tapi nantilah Tasha just letak je dulu supaya tak kotor. Ya. Tasha tak ada idea how to solve this problem. Tasha tak tahu. Mungkin Tasha kena letak rubber tape lapik sini atau Tasha kena potong ke ikut dia. Korang ada idea tak macam mana nak buat dengan lebihan dia ni? Sebab dia kan macam peta tapi meja Tasha ni dia tak peta. Sebabkan dinding ni dia macam kosong sangat. So Tasha nak tampal, nak letak frame. Tapi frame yang magnetik tu. Yang ni Tasha ambil saiz A4. Tasha macam duk fikir banyak kali lah juga nak ambil saiz ni, nak ambil saiz A4 ke A3 ke. Last tu Tasha decide untuk ambil saiz A4. So frame ni Tasha nak tampal dekat belakang meja makan tu. Tasha beli 10. Oh. Okey, so kalau nak lekatkan dia, tak payah pakai double tape, tak payah nak tebuk-tebuk, tampal je kat belakang ni. Ni depan dia kan. Masuk belakang ni, dia ada macam dia ada hole tape ni. So tampal je dekat dinding. Macam gitu. Lepas tu, Tasha ada suruh husband Tasha pergi print gambar. Tasha lupa nak bagi tahu dia suruh print ikut saiz A4. Tasha cuma cakap dengan dia, tolong print je. So dia pergi print satu saiz A4 tu ada 2 gambar. Jadi macam tak muat lah. Kalau tak Tasha boleh masukkan terus macam tu. Tasha kena belah 2. Jadilah macam ni. Bila belah 2. Contoh buka jadi macam ni. Masukkan kat dalam. Lepas tu letak. Jadilah dia begitu. Nampak tak? Cik orang teka ni siapa? Macam Naira kan? Tapi dia Kisha. Yang ni Mikael. Yang ni baru Naira. Naira muka dia bulat sikit. Ini baru Naira. Masa ni Kisha baru seorang. Kita orang bawa dia jalan-jalan dekat Genting Highland naik cable car. Ni sayang. Kakak ingat tak kakak naik cable car dengan mami? Dengan daddy. Ingat tak? Ingat? Kak masa 4 bulan ke 5 bulan gendut. Dah sampai. Yang ni baru sampai sebenarnya. Tasha tahu dia besar tapi Tasha tak tahu dia besar mana. Jadi boleh tolong gantung. Besarnya. Sama pinggang dengan Tasha. Tuasan dia. Wah. Ni masa petanda nak betul-betul nak ada rumah sendiri je. Kakak tepi. Wah, cantik tak sayang? Besarnya. Terbalik. Frame. Apa ni? Oh, dia warna gini. Kisha tinggi sikit je dari frame ni. Cantik. First time Tasha beli frame dekor-dekor rumah dan sebesar ni. Cantik sangat. Kita rasa. Dia dipasang. Ya, cantik. Sebenarnya frame ni dia lagi cantik kalau ke bawah sikit tau. Tapi Mikael dengan Kisha dia suka panjat. Dia panjat situ, so dia sentuh-sentuh. So Tasha macam merisau lah nak letak kat bawah sangat. So tak apalah kat atas sikit pun. Cumanya dia macam canggung sikit bila dia atas sangat. Dia macam banyak sangat ruang antara frame dengan sofa kan. Tapi tak apalah. Kau rasa okey ke tak? Patut tak Tasha turunkan sikit? Inilah hasil makeover ruang tamu Tasha. Yang tak seberapa. Ini kapet, sofa, frame. Ini
Ni pula bahagian meja makan. Orang tu Mika conteng dinding tu, Tasha tak gonyoh lagi. Ni meja makan. Lepas tu ada sedikit portrait diorang kat sini. Sampai sini je dulu Tasha punya video kali ni. Semoga sedikit sebanyak bagi manfaat ataupun bantu juga kalau korang pun tengah cari idea macam mana nak cantik-cantikkan rumah sikit ke, nak cari sofa baru ke. Yang ni Tasha rasa memang sangat berbaloi kalau korang beli. Frame tu pun cantik sangat. Baik korang, jumpa lagi next video. Nanti semua barang yang Tasha beli ni Tasha akan letak dekat Tasha punya description box. Korang boleh check dekat sana kalau korang berminat juga. Okay? Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.